Tada! Aku baru beli Insta360 Dive Buddy. Yang ni nak guna dekat mana? Masa kita nak buat aktiviti scuba diving lah. Aktiviti dalam air. Yang ni sangat membantu Okay. Tapi masalahnya, aku tak ada pengalaman lagi nak guna. Sesiapa ada pengalaman guna guna Insta360 Dive Buddy ni. Okay, jom kita tengok apa yang ada. Okay, dia bagi ni pemegang. So, senang lah. Bila kita guna Insta360 kan, dia tak adalah tenggelam terus dekat dasar laut. Dia masih boleh terapung. Tapi itulah, masalahnya aku tak tahu lagi nak guna macam mana. Kalau korang ada pengalaman, boleh tak korang komen dekat bawah? So, kita tengok apa yang dapat lagi. Tengok dalam ni. Okay. Bagi wrist strap. Tak bawah ni. Oh, yang ni tripod. Yang ni dia letak dekat bawah. So, kalau letak tripod ni, kita dalam laut kena pegang macam ni lah. Supaya dia tak terjatuh ke hilang ke mana-mana kan. So, yang ni dia ada bagi juga tripod. Tripod ni besi So, kita nak selfie dekat dasar laut nanti. Letak je dekat dasar laut macam ni kan. Okay. Tripod letak kat sini kan. Kat sini dia ada lubang skru juga. Kalau nak pakai wrist strap ni, boleh pakai dekat skru sini. Benda ni penting tau sebenarnya. Okay, bolehlah nak pegang. Yang ni dia ada bagi juga manual. Lepas tu kalau kita tengok manual dia, dia kena pusing tau. Dia ada line. Kalau korang tengok dia ada warna putih dengan warna merah. So kita kena ikut model kita punya Insta lah. Macam X3 berapa. Kalau ikut manual dia lah, near red scale line. Okay, tengok. Okay, boleh laraskan. Yang ni red line. Okay. Begitu. Dia ada function dekat sea water dengan fresh water. Fresh water ni lebih kepada macam dekat pool kan rasanya lah. Okay. So dia takkan terbuka habis lah. Kalau kita pusing sampai habis lama-lama pun, dia begini saja. Okay. Lepas tu kita guna dengan dive case Insta360 X3. Yang ni dah lama dah aku beli, tahun 2022. Sekarang tahun 2026. Baru nak guna. Sama juga dengan kamera tahun 22. Beli. Jarang sangatlah guna. So, tak tahu juga macam mana cara nak guna juga sebenarnya ni. Okay, rasanya masuk yang ni. Dia ada setup. Kena guna tak silap lah. Kena tukar yang ni kot. Untuk yang dive case punya. Dive case mode enable. Okay. Yang ni waterproof. Place an anti-fog here. Kena masuk anti-fog. Yang ni kan. Okay. Berapa anti-fog kena masukkan ni? 2 kot. So, lepas tu satu je kot. Ya ke? Dekat tempat ni, button ni. Tempat lain masuk juga tak Oh, tepi ni sekali kot. So, 2 lah.
Okay. Lepas tu kita masukkan kamera. Dulu aku pernah pakai kamera protector ni. Guna pisau kot kopakkan. So buka lagi satu. Okay. Getah ni kita tarik je. Lepas tu kita lap guna kain je lah. Jangan guna sebarangan kain Guna kain. Yang ni dapat free daripada Insta360 juga. Lepas tu kena masuk. Yang ni button dia kan. Kena masuk ikut button yang ni. Okay. Masukkan macam ni. Okay, kena on siap-siap Boleh tak tekan? Boleh juga tekan daripada sini. Tak apa, sekejap kita tengok. Yang ni kita kena buat mode siap-siap kot. Okay, kita dah set up mode diving. Tu masuk ni. Okay. Lepas tu masukkan macam ni. Masukkan macam ni. Okay. Lepas tu. Okay, ni dia ada bagi ni juga. Macam nak masuk skru dia ni. Oh, okay. Dia ada bagi skru juga macam ni. Kita masukkan macam ni. Dia lock. Lepas tu. Yang ni pun saya nak guna juga sebenarnya. Ada tengok orang guna stick yang ni. Panjang macam ni. Ini dia boleh tarik kan. Lepas tu. Dia kalau nak guna Insta360 ni. Dia tak boleh macam ni tau. Dia kena straight. Kalau buat macam ni. Dia tak ada invisible stick. Dia akan nampak stick ni. Kalau kita nak invisible stick. Dia memang kena tegak macam ni lah. Okay. Lepas tu. Saya tak tahu letak ni dulu kat depan ke. Kat bawah ni. Ke macam ni. Sebab ada tengok orang buat lah. Orang lain buat. Macam ni ke? Ataupun macam ni kat belakang. Tak tahu mana antara satu. Saya rasa ni kat bawah lah. Sebab dia besar kan kat bawah kan. So dia akan lebih stabil. Bila yang besar dekat bawah. Macam ni. Ni kan jadi kurus. Yang ni letak kat bawah. Ni tak nak pakai pun tak apa. Tapi kita nak jauh kan. Kalau macam ni kan pegang apa? Macam limited kan.
dia punya jarak tu kan. So kita kena ada invisible stick macam ni. Okay, start record macam mana? Kita tengok kejap. Dia ada button ni. Macam mana nak start record dia? Okay, dah tahu macam nak start record ni. Dia ada button bawah. So, kita pasang terbalik. Betulkan balik lah. Bawah ada ni. So, make sure yang ni akan kena dekat button yang kita nak sentuh. So, yang ni kita pasang balik. Button nak sentuh ni bahagian hadapan. Yang ni kita nak sentuh. Okay. Gitu. Lepas tu. Okay, ni kita dah buat mode siap-siap diving. Start recording kat sini. Tekan sini. So ni button apa? Okay. Stop dengan start dekat button yang sama. Yang ni tak boleh guna. Ni switching to 360 mode. Ni kita nak tukar jenis mode kita lah. Nak 360 ke. Inner single lens ke. Outer single lens ke. So aku tak tahu hasil dia macam mana nanti. Korang boleh tak share korang punya pengalaman? Okay, apa aku perlu buat dan tak perlu buat? Boleh tak korang share ilmu? Korang komen dekat bawah tau.